Tiga lah kan. Sebab jadi Lisa doktor yang akan pilih kan. Prof. Betul. Okey. Yang dua tu dah fix ke? Yang Puan Sharifah tu sebab dah contact. From MIP tu. Tapi kalau 3 panelis, Dia tengok kalau Prof Rafiq okey, dia rasa suitable, proceed lah dengan MIP. So yang cadangan 3 lagi from industry tu, kita tengok dia nak pilih yang mana satu. Sebab max pun boleh letak 3 je, kalau lebih nanti time consuming. tapi contoh kalau 3 panelis tu, perlu ada 3 sesi ke atau 2 je cukup? Number of panelists depends on session lah. Tak. Okay. Assalamualaikum, Muafiq dan lain-lain. Waalaikumsalam, Doktor. Siapa yang ada dekat sini? Dia, Yuan, Muafiq, Umay, Idiana dan Syazah. Okay, tanpa buang masa, kita teruskan je. Okay, so far boleh tunjukkan slide untuk petang ni? Ni saya dah share screen ni. Okay. Ini untuk kita punya topik dan juga sedikit intro berkenaan dengan kita punya topik. Lepas tu kita juga akan ada sediakan masa, tempoh dan juga berapa round untuk forum kita. Okay, stop. Untuk yang ni, saya nak this forum sehingga social sustainability tu pisahkan perenggan lain. Okay. Sekejap perenggan lain? Maksudnya perenggan kedua. Jadi sehingga social sustainability. Sekejap Yang environmental, economic dan social sustainability. Okay, itu perenggan kedua. Macam ni kata? Bagi satu line lagi. Okay. Yep. Bagi double line. Okay. Then this for examines how smart solution blah 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 can advance urban sustainability by improving efficiency and strengthening resilience and supporting inclusive development. Yang that one, yang smart solution sehingga development tu bagi bold. Smart solution. How smart solution starting smart solution. Smart solution. No, atas yang first paragraph. Okay, sorry. Solution until development, supporting inclusive development. That one bold. Alright. And then yang perenggan kedua, how smart solution effectively blah 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 sampai social well-being bold. Okay. Untuk numbers of discussion rounds, bukan kata semalam Wafiq kata nak buat 3 ke? Ya, kita bincang dengan doktor semalam 3, lepas tu bila saya bincang-bincang balik dengan ni dia semua, kita buat 2 yang sesuai. Kalau 3 macam terlalu pendek sangat sebab kita ada 3 panelis nak cakap. So bila faham. Tapi saya rasa yang Wafiq yang bagi detail tu saya rasa make sense juga kan, opening, deep and then conclusion. Kan? Sekejap. Ya, saya rasa 3 round tu pun okey dan next slide kita boleh explain benda yang 3 round tu. Kenapa 3 round? Oh, okey baik. Oh, 3 round. Faham tak maksud saya? 3 round termasuk dengan opening maksudnya kan Wafiq ada letak share semalam kan yang saya punya tu. Kan yang 3 round tu. Boleh tak copy paste benda tu, buat new slide selepas ni?
Okay. Anyone can help? One slide, and then slide tu, and then masukkan yang Wafiq kata yang explain semalam tu. Kita edit terus dari situ. Okay, boleh. Sekejap Doktor, maksudnya nanti dia ada Q&A atau tak ada? Q&A confirm ada, mesti. Dia nanti nampak dia forum memang macam tu dia punya what you call that proses dia, mekanism dia. So dia wajib perlu ada. This one right. Okay, cuba ni bagi I don't know, depends lah macam mana you buat nanti. Okay, round 1. Okay, ni Sama boleh edit. Round 1. Jangan letak round 1. round 1. Okay, and then letak point yang pertama, introduction of panelists from moderator. Sekejap. Okay. Okay. And then sambung point kedua yang tu, opening big idea from each panel. Translate dalam bahasa Inggeris boleh. Okay, opening big idea by every panel. Ni je just translate yang opening big ideas setiap panel nanti you guys edit boleh. Okay, boleh. Bagi English benda tu, and then letak duration time sejam ni tak lah, macam sekejap je. 15 minit ni. 10 ke 15 minit macam tu lah. And then introduction of panelist ni bagi dalam 5 minutes bracket. 5 minit. Okay. No, untuk introduction panelist by moderator, yes, that one is 5 minutes. Okay. 5 minutes. I see. And then and then second point, ni ambil yang opening big idea ni as a second point. Okay, good. Okay, letak situ 15 minutes. This one you guys kena get ready. Adakah ketiga-tiga panel kena ketiga-tiga panel kan? Okay, and then yang lain tu delete. Yang setiap panel yang selepas tu. And then round 2 pula yang tu delete. Yes. Okay, wait. Nanti tak perlu. Okay, and then round 2. Okay, deep discussion. Okay. Okay, this one letak je point soalan lebih spesifik. Soalan deep discussion, yes. Okay. Deep and critical discussion kot. Deep and critical discussion. Okay, yang ni kita bagi 25. 20 lah, 20. So kita dah ambil 5 minit dekat atas kan. So for now, how much dah 40 minit betul tak? Okay, yang lain tu delete. Okay, round 3.
Okay. Future inclusion ni, and then yang this one kira dah 40, this one 15 lah. So total 55, right? Then last is Q&A. Q&A. Yang tu nada di bawah pula. And then yang tu Q&A session. And tu kecil kan? Alright. This one 5 minutes. Okay. Alright. Nanti 5 minutes 5 minit tu jangan bagi poll. Right, dah. Alright, okay. Yang atas tu, yang opening big data tu, opening big idea by every panel tu delete. Semua ni? No, by every panel sahaja. Oh, every panel, okay. Sebab of course semua panel akan ni kan. Okay. Alright. Okay. So nanti inilah dia punya ni. Alright. Okay. So 1 hour. Nanti besarkan sikit sizing Okay, supaya boleh. besar sikit. Alright, okay, next. Okay, next. Ini kita punya yang propose panelist tu dua orang ni. Okay, lagi. Next. Kita ada yang ni untuk berganti kepada yang Mak Wafa tu. Ada tiga calon panelis. Okay, janganlah mention Ma Wafa, mention TPR. Tiga hari ni. Okay, baik. Okay. Okay. Actually, sebab ni potential and then okay, next. Memang special suggestion. Ni dulu. Yang ni kita bincang kemudian ni boleh hide dulu boleh ke? Ni hari dulu. Okay, baik. Okay. Sebab nanti untuk soalan ni, once kita settle panelist, and then siapa privacy, nanti tim Liana dan bawa je lah tim Liana dengan tim Umay, nanti you guys akan ada perjumpaan sendirilah dari Prof. Rafi akan datang. Okay, untuk bincangkan dengan soalan-soalan yang inilah dibincangkan. Cuma pagi ni petang ni kita nak efektif dan straightforward. So kita punya bincang ada dua benda je. Mungkin sedikit berkaitan tajuk forum dan juga calon panelis. And then bila settle, then kita akan proses dengan jemputan, then at the same time tim Liana dan Umay akan bincang dengan Prof. Hafizlah selepas itu, anytime next week untuk bentuk-bentuk soalan. Okay, so ini ada satu slide bagian kosong situ, tekan satu slide kosong. Ada suggestion panelis. Slide kosong ke tambah kotak kosong? Slide possible ke? Ataupun boleh ke macam like yang slide Helena pula, siapa ni yang yes. Okay, yang this one boleh tak yang ni tambah yang ketiga, so slide kedua tak, slide selepas tu jadi dua je. Tambah 3 kotak macam tu. Maksudnya ambil anyone yang dari kamu dah tu masukkan yang faham. sebelah Noliza ni, yes. Okay, lepas tu ini dan nanti selepas Encik Faizal Ali ni kita kosongkan, then di situ kita letak any other propose. Okay, baik betul. Okay, yang ni nanti saya adjust. Alright. Okay. Boleh ya? Boleh. Okay. And then itu je lah kot. And then yup.
Saya nak tanya doktor, yang untuk petang ni kita nak approach Prof Rafi sebagai moderator ke kita nak dia dah setuju untuk jadi moderator tapi kita nak bincang dengan dia panel? I think macam based on respon dia macam dia okay je ni. So kalau macam tu letak satu slide sebelum proposed panelist ni yang dia as a moderator. Okay, baik. Boleh. Ataupun alamak, sepatutnya tadi Dekat sini boleh ya, sepatutnya sebelum sebelum si siapa nama ni? sebelum ni Khaifah ni ya, itu Prof Rafi. okay, tak pandai. Boleh. And then lepas tu okay, yang si Puan Sharifah shift ke ni, shift ke ni, and then letak Prof Rafi yang pertama tu as moderator. Okay, boleh. Boleh kena edit sekarang tak? Yang tajuk atas, tajuk yang paling besar, moderator and proposed panelists. Moderator and proposed panelists. Yang satu tu delete je. Okay. Yes. Okay, then nanti atas tu letak situ moderator. Okay, baik. Atas tu, yes, moderator. Boleh edit terus moderator. Boleh. Moderator, alright. So nanti detail tu you guys masukkan, okay? So particular panelist 1, 2, edit number 1, number 2 yang atas tu. That one, number 1, number 2. Alright. Okay. Cuba next. Okay. Yang ni tukar atas tu jadi 3, 4, 5. 3, 4, 5 lah. Okay. And then yang atas tu letak, buang je yang 2 tu. Okay, lepas tu I think next slide tu boleh takut macam satu Suggestion lah. kosong ke, ya. Ini ada suggestions. Okay, baik. Tidak. Cepat delete lah. Alamak, macam mana nak delete? Kau. Okay. Yang ni kita panggil sebagai apa itu position Apa tu? What do you call that? Portfolio. Portfolio escalation. Okay. So just get ready lah, nanti kena tanya nanti kalau Prof Rafi tanya like how you know this is their area of expertise. So tengok balik.
Contohnya yang next previous slide. Kan contohnya like Dr. Raslan, like how you know this is his area expected. Gambar tak boleh update, gambar tak updated boleh ke? It's okay. Ini this is just discussion sahaja dulu ya, Eliana. Nanti in future, okay, kalau kita dah confirm, then baru kita proses, sebab then itu baru kita proses untuk poster dan semua kan. Ini just untuk perbincangan petani sahaja. Okay, tu je lah yang you guys kena get ready untuk area expectors ni lah. Macam mana you tahu dia expert benda ni. Mostly kadang Profit dia suka benda-benda tu, dia suka tanya benda-benda tu. But it's good for us like untuk kita betul confirm kan. Soalan dia tu macam remeh-temeh, macam rumit, tapi dia make sense kan soalan-soalan tu. Supaya dia just nak pastikan kita tak overclaim yang dia ni expert ni. Sebab main concern dia, sebab dia questioning kan, betul ke dia mereka ni boleh membincangkan berkaitan dengan tajuk forum kita. Cuba tengok first slide. Very first slide. Kan you juga tidak cover Yang ni betul. Okay, forum details and panel information. Okay, team ni conference team letak conference team supaya dia tak confuse. Letak je conference teams. Okay, next slide kedua. Okay, forum topic. Semalam apa yang nama itu industrial expert talk ke? Kan kita dah itu kan industry expert talks. Betul. Betul tak? Betul. Dalam minit macam tu ke? Kan yang forum with industry expert tu. Forum with industry expert. Cuba letak, walaupun saya rasa nampak pelik. Cuba letak dulu. Atas tu forum, yes. Sorry, itu forum topik. Sorry, minta maaf. Undo balik. Atas dia. Letaklah mana-mana, yes itu. Okay. Forum. Apa tadi Umay? Forum with industry experts. Forum with industry expert. Saya saja pelik lah. Saya macam industry experts. Kami letak under tentative kami itulah namanya forum with industry expert. Based on tentative. Forum with industry expert. Sebab somehow kadang-kadang kita industry expert. And then situ cuba slash. Saya nak kita nak ambil pandangan ni juga. Industry expert talk. Okay. Ada S. Industry expert talks. Okay, teh. Okay, foreign industry expert. Okay, then forum topic tu just letak topik sahaja, dia letak forum. Okay. Alright, okay. Macam ni. Okay, rounds tu tukar, 3 round.
3 round. Ada S. Baik. Jadi so nanti okay, saya akan mulakan dan saya akan beritahulah agenda dia whatsoever untuk yang petang ni, and after that saya nak you guys who going to brief to Prof. Rafi. Okay, boleh Doktor. Siapa yang akan brief kepada Prof. Rafi? Saya boleh ke Doktor? Confirm. Alamak, sekejap. Apa nanti tak perlu khabar itu, yang itu saya nak tahu. So saya akan explain Prof. Rafi brief, saya akan dulu mulakan, and then saya akan beritahu agenda dia apa, and then saya kata saya akan pass to committee. Then yang tu whoever nanti you guys akan decide untuk explain benda ni. Bagitahulah sesi ni adalah sesi forum with industry expert, ataupun industry expert talk ni caplah, and then industry expert talk, and then lepas tu kita topik dia adalah future cities advancing sustainability through solution, and then tu straightforward sahaja. Maksud topik ini kita ingin mencapai perbincangan berkaitan dengan smart solution, including digital technology and driven approach, bagi mencapai exclusive developments. So basically we want to know this forum want to discuss about how smart solution can be effectively used to achieve long-term sustainability goals, blah blah blah. Betul. Okay, faham? Tapi nak straightforward baca-baca satu persatu, cuma terus fahami apa maksud topik ni. So operationally, okay, these forums will conducted within 2 p.m. until 3 p.m. 1 hours durations, with the 3 rounds of discussion. Okay, and then next, so this is our proposed. This is the this is the operation tentatively. Okay, this is the operation of forum tentatively. Berkata, when we talk about tentatively ini adalah kita punya draft. That's why kita panggil tentative. Okay, so kita ada 3 rounds. Which first round, objektifnya adalah to introduction of panelists by moderator. Ini nanti bila ini akan datang, so saya selitkan sedikit nanti untuk pengetahuan semua, terutamanya Umay dan juga Eliana. Lepas kita dah confirm panelist, you guys jemputan dan mereka memberikan jawapan rasmi bersetuju, then you kena follow up dengan mereka pula. Selepas daripada jawapan rasmi itu, you kena follow up pula adalah mereka punya biodata, CV. Benda-benda ni yang you akan rumuskan sedikit dan akan bagi kepada Prof. Rafi. So that's why sesi 5 minit adalah teks tu adalah CV tu adalah Prof. Rafi yang akan expand. Tapi bukan you bagi baca, bukan you bagi raw CV dia, kan? Minta CV dia dan you guys kena pilih apa informasi yang sepatutnya Prof. Rafi explain untuk introduce panelist tu. Okay, itu yang akan datang. So ambil maklum. Second, and then lepas tu objektif round 1 ni selain daripada introduction is opening to big idea untuk topik tersebut. 15 minute discussion overall. Okay, bukan 15 minutes per panelist. Nanti you guys jangan salah explain dengan Prof. Rafi. Nanti dia kata 15 minutes ni for each panelist ke the whole session, the whole round, first round. So confirm, hati-hati jangan tersalah explain. So you can explain 15 minutes for the total of first round untuk opening ni. Okay, baik. Okay, and then second round, deep and critical discussions, 20 minutes overall. And then round 3 is future for closing insights, 15 minutes. Then kita open Q&A session to the audience for 5 minutes. Okay, so and then next, and then you cerita lah. Okay, this is Prof. Rafi. You are selected to be our. Tak lah, you are what we call that. We are so honored to elect you or to select or to invite you. Sorry, to invite you as our moderator for today, this year in NDPC. Blah 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 blah. Then this is our potential panelists dia. Then you cerita lah. First Puan Sharifah Nuraida, dia dari unit Smart City, pejabat projek Zon Tengah.
And then our potential panelist is TPR Noliza. Dia adalah Chief Executive Officer Urbanis Malaysia. Next. Yang and then macam lah ni Zikri Smart City Gamuda, Dr. Raslan, and then Mr. Faizal Ali. Next. But at the same time juga kita ini juga katalah nanti betulkan yang atas ni Protest 4-5 ni we also open for discussion, cadangan daripada Prof. Hafiz katalah we open for discussion from Prof. Hafiz as well if you like to suggest others or propose other panelists sesuai. Okay, baik. Then lepas tu then kita open, then dia akan komen lah dari awal hingga akhir. Either dia akan komen di hujung dia ataupun setiap slide tu dia akan komen terus pun boleh. Itu daripada dia lah. Okay, faham betul. Okay, and then final cepat-cepat benda ni besok kita discuss tadi. And then share kepada saya PDF dan saya akan share dengan Prof. Hafiz segera supaya dia boleh baca terus. So maksudnya perbincangan kita ni dia efektif, you faham tak? So maksudnya dia dah go through awal dokumen ni, so dia kita boleh bagi dia masa untuk komen dan fikirkan. So maksudnya nanti dia straight forward, bukan dia on the spot dia boleh fikir, nanti perbincangan kita akan lama. Okay, faham betul. Faham kan? So dia cepat-cepat dan share kepada saya akan share terus kepada Prof. Hafiz bagi PDF je. Okay, baik Dr. boleh. Alright, okay boleh. Lepas tu dalam masa yang anything question? I think itu je lah untuk kita discuss pagi ni. Anything else? Cuma nak tanya, dia bahasa Melayu ke bahasa Inggeris lagi? Alah, korang ni Aish. Rafi je pun, aduh relax lah. I mean expand lah bahasa Inggeris dulu, bla bla bla. And then kalau you macam dah macam gantung sangat tu, cakap je lah bahasa Melayu. Ataupun kata je lah macam ni, Prof, izinkan saya untuk untuk present dalam dua bahasa macam tu. Tak apalah, I mean bukannya kata orang penilaian ke apa kan. Boleh. Alright, any question lagi? Anyone? Apa tu? Okay, Eliana here. Dia ada tulis kat komen Dr. Okay. Saya ada soalan out of context tapi saya estimation juga sebab ada 2 minggu lagi nak cuti semester break. Saya nak book Puan Dila untuk MC tu. So boleh tak doktor kasih saya tahu satisfaction kasar untuk week berapa yang saya boleh. Okay, takut clash with her event juga. Okay. Betul juga sebab saya risau. Okay, kalau next week kalau next week okay ke? Kalau nak begitu saya tahu saya rasa next week kita sama ada next week bukan apa saya risau sebab ada benda yang kata orang saya takut ada benda yang utama yang kita belum settle lagi dan kita perlukan masa untuk bincang pasal benda tu sebenarnya. Nanti macam ni Elena, nanti you confirmkan balik semula dengan saya Isnin depan berkaitan dengan MC ni dalam masa yang sebelum sampai ke hari Isnin tu saya nak tengok dulu progress semasa NUPC kita. Then kalau saya rasa macam progress tu okay, terutama yang progress yang penting dan segera. Sekarang kita utamakan progress yang penting dan segera. Kalau dia macam well progress, then saya rasa okay dan kita boleh ambil sedikit masa ke depan tu untuk open audition. Okay, boleh. Okay. If not, mungkin following week. Okay, next ada apa lagi? Doktor, untuk yang Prof. Rafi ni, kita nak tulis apa kat sini untuk yang tengah ni? Lepas itu, UTM Professor. UTM Professor, okay baik. Okay. Yang lain UTM apa Professor. Yang lain apa lagi? Yang ni tanya? Okay, kalau tak ada apa-apa, so kita jumpa petang ni jam 2, betul jam 2 kan? 2 ke 2.30? 2. Jam 2. So kita get ready dalam 1.50 lah.
dalam ni. Boleh. So tolong sharekan selepas ni slide ni dalam bentuk PDF. Dia, Yuen dan juga Wafiq nanti begitu juga discuss juga dengan MT. Saya ni ada satu masa malam ni untuk kita bincang slide berkaitan dengan slide untuk esok pagi. Okey, boleh Doktor. Sebab kita nak discuss apa yang nak dibentangkan sahaja. Kita tak bentangkan semua. Kita kena select apa yang patut kita bentang. Okay? Alright. Okay, so nanti decide malam ni bila, jam berapa dan share link dan info dalam grup MT. Okey, boleh Doktor. Alright, okay. So kalau macam tu itu saya kot saya undur diri dahulu. Boleh? Okey, boleh Doktor. Terima kasih Doktor. Okay, boleh. Okay, Oh, itu je lah. Okay, bye. Jumpa petang ni. untuk malam ni meeting berkenaan dengan slide progress Doktor kan? Yap. Okey, baik. Yang tu MT dan semua ketua unit. Okey, boleh. Alright, okay. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Okay. Ada siapa-siapa yang nak volunteer ke untuk cakap petang ni? Okey, kalau tak ada kita end. Bye.